Okay, keluar. Kamera. Oh, Ya Allah. dengan KY sekali lah. Duduk. Tindakan seorang wanita warga asing yang cuba bersembunyi daripada pihak berkuasa menimbulkan persoalan mengenai kegiatannya. What do you do here? I come here, For what? stay with friend. And they got so many money? Not so many, ma. Huh? Not so many. Oh. Pasukan Bahagian Anti Maksiat Perjudian dan Kongsi Gelap ditujuh ibu pejabat polis daerah Ceras mengesan kegiatan pelacuran melibatkan sekumpulan wanita warga asing di sebuah kediaman di Taman Miharja. Kita akan jalankan satu operasi berkait dengan noda pelacuran yang melibatkan warga asing. Lokasi sasaran yang terletak kira-kira 800 meter dari IPD Ceras digempur 4 pegawai dan 11 anggota tepat jam 7.30 malam. Hey, stay. Stay. Sebuah premis di tingkat 10 ini dipercayai disewa oleh 7 orang gadis warga asing yang menjalankan aktiviti pelacuran kerana pemeriksaan di 3 buah bilik di rumah ini menemukan barang-barang untuk melakukan aktiviti seks seperti kondom dan juga gel pelincir. Siasatan awal mendapati mereka menggunakan laman sembang digital untuk mempromosikan perkhidmatan urutan seks bagi memancing pelanggan lelaki hidung belang. Yeah, where's the conversation between you and the customer? You deal this kind of thing. Which conversation you use? No. Please show to us. So tak apa, kita percaya dia punya conversation di antara aplikasi dalam ni. Nanti kita akan semak balik. Begitupun, kesemua wanita warga asing ini dipercayai berpura-pura tidak fasih berbahasa Inggeris. Kononnya untuk merahsiakan kegiatan maksiat yang dilakukan mereka. How long have you been in Malaysia? I just come here 2 weeks. 2 weeks ago. Yeah. What do you do here? I come here visit my friend here. Your friend. Who is that guy just now? No, I don't know him. Huh? But how come he can be in your bedroom? I don't speak English. I don't understand much. You don't Sorry. understand? Yeah. You just speak English with me just now. A little. So there are a few condoms here. Whose condom is it? I don't know. Pemeriksaan lanjut di kediaman ini turut menemukan wang tunai ratusan ringgit dipercayai hasil kegiatan maksiat yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut. Dah pasport. Pandai wayang ni. Okay, you can speak English or not? You can speak English. Yeah. Sit. Come. Oh, today. Dia kontrol ni. Nanti ni. Banyak kan? So many money. Where are you working? Ini sebab duit ni tu di sini tu. Berikutan itu, siasatan terperinci dijalankan ke atas wanita warga asing berusia 35 tahun yang dipercayai bertindak sebagai ketua isi rumah ini. I stay here 4 years already. 4 years already. What do you do in Malaysia for 4 years? I work here. Okay. What kind of job you do? I massage. Massage. Yeah. So where is the place to do massage? Here. At this house. So that guy just now come to massage. Yeah. What kind of massage? Massage like this one. Massage. Ketika pihak polis menjalankan pemeriksaan bagi mengumpul bahan bukti, bunyi ketukan dari bawah meja makan membongkar taktik licik seorang penghuni rumah ini yang cuba bersembunyi daripada pihak berkuasa. Okay, keluar. Kamera. Oh, Ya Allah. dengan KY sekali lah. Bagaimanapun, wanita berusia 39 tahun ini mengakui memasuki Malaysia sebagai pelancong dan bekerja secara haram sejak sebulan yang lalu.
so many money, huh? You work here? I don't know English. You speak just like English very well. Just I can talk Okay, little. what do you do here? You do massage here? Huh? How many men today you massage? 3, 3 men, only for today. How much do you charge him? only city. Huh? City. 60 Yeah. for 1 hour. 30 minutes. 30 minutes. 60 ringgit 30 minit. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Zam Halim Jamaluddin, hukuman penjara maksimum 15 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan ke atas pemilik rumah itu sekiranya didapati bersengkongkol dalam kegiatan pelacuran tersebut. Sebenarnya maklumat ini kita dapat melalui maklumat daripada orang awam. Okay, apabila kita telah mendapat maklumat daripada orang awam, kita telah menjalankan risikan selama lebih kurang 2 minggu bagi mengesahkan maklumat yang kita terima sebelum serbuan dilakukan. Jadi semasa serbuan dijalankan, kita tidak menjumpai sebarang dokumen perjalanan pada mereka. Walau bagaimanapun, setelah kita menjalankan siasatan lanjut, kita dapati bahawa mereka masuk ke Malaysia secara sah. Mereka mempunyai pas lawatan sosial untuk memasuki negara kita. Mereka tidak bergerak melalui sindiket tetapi lebih kepada individu, dan mereka menyasarkan warga negara asing dan juga warga tempatan. Sepanjang tahun lalu sehingga Mei 2023, pihak IPD Ceras telah menjalankan 36 serbuan dengan penahanan 76 individu yang terlibat dalam aktiviti maksiat. Kawasan yang kita adakan serbuan ini tidak mempunyai kawalan keselamatan. Oleh yang demikian adalah memudahkan pergerakan keluar masuk individu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti jenayah ataupun untuk melanggan pelacur ini. Pihak polis akan meningkatkan rondaan di mana-mana kawasan sekalipun, khususnya dalam kawasan daerah ceras yang mempunyai populasi penduduk yang tinggi. Kita akan meningkatkan kawalan kita dan kita akan pastikan bahawa kawasan-kawasan kejiranan ini walaupun tidak mempunyai kawalan keselamatan sebagai contoh, tetapi ada kolaborasi di antara pihak PDRM dengan penduduk-penduduk setempat. Jadi ini adalah selari dengan hasrat PDRM bersama masyarakat, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Kesemua wanita warga asing ini ditahan untuk disiasat di bawah Seksyen 372B Kanun Kesiasaan kerana terlibat dalam kegiatan pelacuran. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.